Dam, ni first time kita hiking berdua, Dam. Adam excited tak? Ada snacks tu, Dam. Okey, jom. Hari ni first time kami hiking berdua, aku dan Adam, father son bonding time. Hana play school, Fatin pula dia ada kerja. So aku rasa macam hari ni free sikit, so why not bawa Adam jalan-jalan lah. Tempat yang kami datang hari ni ialah Kingsley Hill ke Putra Heights. Berhenti jap minum air, baru start dah mengah dah. Minum air spritzer, natural mineral water, barulah segar tekak kan. Hey. Okay, jom kita sambung. Adam ready nak sambung dah? Oi. Tak sure boleh sampai puncak ke tak, sebab hari pun macam tiba-tiba gelap, nak hujan kot. Oh, tangga. Dah boleh dapat view. So bila sampai sini ada dua jalan. First pergi straight, second pergi kiri. Dua-dua boleh sampai puncak lah. Kalau tak silap aku, kiri lagi dekat. Hey, aeroplane. Aku bagi Adam shape kita kat kawasan open, bagi dia berteduh sikit lah. Oh, hari makin gelap pula. Bunyi buruh sikit. Adam dah ngantuk dah. Kadang-kadang macam ni lah hiking. Tak semuanya ikut kehendak kita. Oh, hari ni tak dapat lama lah. Makin gelap tu. Dah dapat view, dapat bagi Adam makan snacks, dapat beriadah. Jom kita balik. Kalau tak, baru plan nak bagi Adam jalan-jalan atas bukit ni. Adam pun dah tidur dah. Father son bonding, tapi sonnya dah tidur dah. Pokok semalu. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Kita jumpa lagi. Bye.